Baru-baru tu kami dapat soalan daripada bakal penyimpan emas kami. Dia nanya, bilakah masa yang terbaik untuk kita simpan emas? Masa yang paling bagus kita beli ataupun simpan emas tu ialah 21 tahun yang dulu. Benar sih. Mas saya, harga emas untuk 1 gram kedak tu hanyalah RM30. Tapi zaman yang telah berlalu. Masa yang terbaik untuk beli emas bukan masanya murah. Sebab kita si tahu pun yang murah mas saya. Kita akan hanya tahu ianya murah selepas kita dah langgar harga lain yang lebih tinggi. Untuk tunggu harga turun serendah ia balik pun umpama pungguk rindukan bulan. Langsung si logik. Kesimpulannya, masa terbaik untuk kita beli emas ataupun menabung emas tu sebenarnya apabila perempuan yang pertama ada duit. Yang kedua, dah mula keputusan untuk membeli ataupun menyimpan emas. Mun masa tu perempuan si bertindak dan bertangguh-tangguh, maka perempuan akan dapati banyak benda yang akan mula menghalang perempuan untuk menabung emas. Yang pertama, duit dah habis. Yang kedua, harga dah naik dan semakin tinggi. Yang ketiga, semangat pun dah hilang. Jadi, jangan bertangguh. Jangan tunggu. Mula kini itu, walaupun hanya 1 gram, 1 bulan ataupun RM100 1 bulan. Nak mula menabung emas, boleh isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.